Kesian babi baru. Tertiba masuk dalam komen aku. Koyak ke tu? Muka tak malu. Dah lah tu, kahak-kahak. Ludah kat lantai jilat balik. Muka tak malu apa? Biji bini kau tersopit, mamah di babi. Yelah, kau kan babi. Babi mana tahu halal haram, Bila kerajaan bertindak, mulalah play victim. Kerajaan zalim, kerajaan tegas. Tapi dalam membuat video menyerang kerajaan, menyerang individu, tak fikir. Babikan orang lah, anjingkan orang lah. Mulut tak jaga, wahai perempuan. Bila dah kena tangkap, saya membawa suara rakyat. Rakyat tak bawalah suara babi macam tu. Rakyat tak bawalah suara anjing macam tu. Dia beza kritikan dengan menghasut. Kritikan dengan mengeji, mencaci, mencela. Sebab bukan sahaja negara kita ada undang-undang. Dalam Islam pun ada hukum. Mulut lembik, cabar-cabar orang. Bila orang bertindak, play victim. Bila orang bertindak, dah zalim. Sedangkan kamu yang menzalimi diri sendiri. Dahlah perempuan. Patutnya perempuan menjadi perhiasan pada dunia ini. Bukan menjadi barang-barang seolah-olah tidak ada harga. Amat memalukan bila seorang perempuan di mulutnya ada kandang babi. Di mulutnya ada kandang anjing. Patutnya wanita ini kena jaga adab dan akhlak. Yang pertama sekali saya nak ucap tahniah kepada pihak yang berkuasa kerana telah menjalankan tanggungjawab. Kalau tak, kamu akan dipersoalkan di akhirat. Kenapa kamu biarkan perempuan itu jadi begitu? Kenapa kamu tidak menggunakan undang-undang untuk menghukum perempuan itu? Kerana kamu menyebabkan ramai lagi perempuan-perempuan di luar sana menjadi mulut celaka seperti mana Mila ini. Jadi, untuk kerajaan, alhamdulillah, kerajaan dah bertindak. Jangan duk main play victim ya, Mila. Mulut, Astagfirullahaladzim.